Hari ini sampai ke pusat latihan kenegaraan Pulau Pinang. Ini terdapat satu pantai yang cantik di balik pulau. So, lagi kita layankan. Okey. Inilah pantai pasir panjang di balik pulau. Aku pun kali pertama sampai ke sini. So aku layan view sikit. Sekarang dalam pukul 6.30 petang. Dan nampaknya akan ada nampak sunset di sini. Okay, sorry. Ini antara satu tempat yang berlakunya tsunami tahun 2003 atau 2022, saya tak pasti. Saya tak lupa dah tarikh. Dan meragut beberapa nyawa di sini. Inilah antara pantai-pantai yang terdapat di Pulau Pinang, hidden gem di sini. Hanya orang tempatan saja tahu, orang luar ni kurang tahu sikit. Pantai Pasir Panjang. Laut ni dia akan direct terus sambung dengan Indonesia. So bila tsunami datang, memang dia impact dia terlalu besar kepada pantai ni. Dan di sana boleh nampak berapa ratus kilo daripada sana boleh nampak Indonesia. Aceh. Di sini pun ramai orang Aceh sebenarnya di balik pulau ni, Melayu Aceh. So tengok perkampungan yang masih tradisional. Untuk saya belanja di kawasan ini. Sunset.